Kalau korang tahu ada shopping mall ni dibina dekat tanah kubur, korang nak pergi tak? Shopping mall yang dimasukkan adalah Ngee Ann City yang terletak di Jalan Orchard Road, Singapura. Menurut cerita dekat situ kan, tanah tu sebenarnya adalah tanah perkuburan lama yang dinamakan sebagai Teochew Cemetery. Kalau korang tengok betul-betul macam dekat dalam gambar ni, reka bentuk bangunan tu nampak macam batu nisan yang ada dekat kubu Cina. Ada yang cakap semasa bangunan tu dibina, tak semua jenazah berjaya dikeluarkan ataupun ditemui sebab kawasan kubur tu terlalu besar dan tanah perkuburan tu sebenarnya sangat lama. Tapi cerita yang selalu orang ulang adalah pasal Pak Gad yang kerja pada shift malam yang kata selepasnya mall tutup, mereka terdengar bunyi tapak kasut, bunyi orang bersiul dan bermacam lagi. Lepas tu ada pula rumor yang mengatakan pihak pengurusan memanggil Feng Shui Master disebabkan terlalu banyak aduan. Feng Shui Master meminta pihak pengurusan untuk memeriksa semula bawah bangunan kerana dipercayai terdapatnya jenazah-jenazah lama yang tidak ditemui dan masih terkubur betul-betul di bawah shopping mall tersebut. Menariknya, ramai juga yang kaitkan yang rekaan bangunan ni mempunyai simbol-simbol tertentu. Sebagai contoh, ada yang mengatakan rekaan bangunan Tower A dan juga B melambangkan lilin, 5 batang tiang berhadapan dengan shopping mall itu pula melambangkan colok. Manakala fountain dekat depan tu dikatakan melambangkan sajian untuk memperingati si mati. Korang rasa cerita ni betul ke? Kalau korang pergi dekat Ngee Ann City, korang perasan tak sesuatu yang pelik? Maybe boleh komen dekat bawah.